Keluar direct. Uish. Ui. Mana kapal? Mana kapal? Tak ada, hanyut. Hanyut. Rohingya. Strike kan? Ini gelama yang paling sedap. Kasut. Weh, Kasut punya. Weh. Kasar. Ikan paling berat dapat cap dengan reel Adakah dia boleh mengalahkan 800? Selamat datang ke dunia angler. Naim pada mantap sini. Welcome to my channel. So hari ni aku berempat nak terjah ke Kuantan guys. Jadi kat Kuantan tu ada geng-geng Kuantan lah. Kita akan mancing, kita akan buat game sekejap. Dalam 3 jam macam tu lah kan. Okay. Ada hadiah dia. Dan kita ada player baru kat belakang Nama dia Bob Pascal. Kita tengok muka sikit Bob Pascal. Hello guys. Yang malu-malu lagi. Kejap lagi dia petang sikit dia padu mantap. Masya Allah. Siapa pakai waist lagi kat sini? Tak ada dah. Tak ada lah, dah buang lah. Jangan pakai waist guys. Kita tukar AMM ni lagi padu kau tengok. Lorong pun dia tuju tau. Sekarang ni aku first time nak pakai AMM. Jadi kalau korang ada waist, uninstall je. Kalau kau tak tahu sebab apa, kau pelik lah. Semua orang dah tahu, satu Malaysia dah tahu sebab apa tak pakai dah waist tu. Uninstall, install lah benda lain, tuju ke apa ke. Tapi ni sekarang aku nak try AMM. Let's go. Alright, kita dah sampai dekat Padang MPK Kuantan Sekarang ni 3.30. Jadi kita nak rehat-rehat, tidur dengan kereta dulu. Nanti pagi kita pergi cari umpan, sarapan, kita start mancing. Alright. Dah pagi guys. Tinggal makan nasi lemak. Ada. Telur je lah. Kau apa? Baru cakap tadi tak nak makan. Ini kuih air Nescafe. Sebelah sikit, terima kasih. Sekarang kita nak beli udang hidup. Ni RM10, RM10. Terima kasih. Alright, sama. Ada air sekali? Itu okey lah. Dua. Okay, kita dah sampai spot memancing. Ayo guys, kita set up. Ini spot pertama, muka muara. Ya ke? Baby GT. Dia dah makan dalam. Baby GT. Petanda baik tu kalau Baby GT. Salahnya makan dalam. Ambil player. Oi, strike. Mantap. Go. Gila lah. Mantap leh. Bam. Woi, pari ke? Keluar direct. Ui. Dah ketat? Dah habis lah? Okey. Biar. Let dia bekap. Ni tengok aku rasa dah lekat. Tak tarik? Tak tarik. Tadi kan tak tu. Aku tarik, masa aku gulung. Saya nak buat. Goyang ke, Rod? Buat macam tu. Aku semari sebab tadi loceng kuat. Bagi dia kendur sikit. Tak. Pari tu. Okey, biar. Sekarang ni aku target pari tu dia bekap. Jadi kita buat teknik macam ni lah. Kalau nak tahan penat. Jadi kita tengok rod ni. Kalau rod ni tegak maksudnya pari tu dah keluar. Time tu kita pam tanpa ragu Pirate siap. Gila lah. Pirate pagu. Pirate pagu air dia. Mana kapal? Mana kapal? Tak ada, hanyut. Hanyut. Rohingya. Okey, strike. Oi. Ikan kecil. Apa? Wow, baby duri guys. Ya. Duri. Saya duri geng. Baru mantap. Kau dapat tarik? Apa? Paksa. Aku takut rod patah. Bisa ni. Kalau ada kau pump lah. Macam tu kau buat okey. Kau jalan ke belakang ke? Ketat. Okey, putus. Tengok dia putus kat mana. Sayang ikan besar tu. Tengok.
Putus kat mana? Ada mainline lah. Putus guys. Ada ketuk. Bismillah. Strike kan. Tapi kecil lah, kecil. Lesen. Bruh. Lama lah duri lah. Baby duri. Kita lepas balik lah. Bye. Ikan apa? Bruh. Buntal Aduh, air buntal lah. Full guys. Gila lah. Jauh. Alright, kita bersantai di tepi pantai. Tanjung Lumpur. Tanjung Lumpur Are you sure? Main petik je Main Kuantan. Ini Esplanade Tanjung Api, brother. Esplanade Tanjung Api. Tak ada. Kita nak pergi jumpa tuan rumah kejap. Tuan rumah berada di sana. Ada pondok lah. Assalamualaikum. Uish. Kalau nak main MJ, main atas ni. Tu bang, nanti saya nak tukar ni saja nak try. Ni air beg pun ada ni. Beg? Oh. Perambut? Sedepa? Rambut suka. Suka dia makan je? Dia makan. So, Kat sini dia tak pilih rambut. tak pilih Oh. Okey. Kalau umpan tu, umpan kawan jumpa banyak. Oh, ni yang umpan dia, umpan killer ni. Umpan dia nak main. Macam mana kita nak ni? Slice lah, potong. Ambil isi Okey. Oh, sangkut. Boleh. Betul kan? Sangkut punya guys. Ingatkan, strike tadi. Memandangkan dah sangkut tadi. Ramai sangat orang ni. So, dia akan bersilang. Jadi aku nak pindah tempat atas lah. Tempat atas macam selesa sikit, tak ada orang. Jom. Kalau berani boleh pakai seko ni, pakai yang kecil lalu mata. Main merah. Dia ambil seko Dia ambil seko. Yang cari yang kilo 7 orang ambil seko lah. Ikan mati ni? Ikan mati. Bulan ni saja 3 ekor yang dia, 4 ekor naik. Mantap lah tu. Tu lah. Terima kasih bang. Jom kita cuba. Dah lah ikan besar datang. Oh, dah lah. Right, jom kita pindah kereta. Harry. Siap. Alhamdulillah. Seorang ke mana lagi? Ada kat bawah. Orang ni main bawah. Lama ni. Berat ke? Wuhuhu. Tu. Oh, glamour pusing guys. Okey lah daripada duri. Glamour. Glamour gang. Mantap spot ni. So, sebenarnya Ali dapat baby kerapu guys. Lepas umpan kita macam ni je. Kan beliak mata slice. Kita tukar rambut gantung. Mari kita tengok ada hasil ke tak. Berat dah. Kat apa ni? Lama pusing. Kan? Oh, besar oh. Gelama yang paling besar dalam sejarah. Ni baru gelama. Tak mainlah gelama 2-3 jari. No. Gelama macam ni lah cari baru betul. Ni bau ikan. Ni bau lauk. Ya, keluar ada. Oh, ada. Bawa depan. Oh. Oh. Kecil. Sayang. Bruh. Naik. Ui, beratnya. Oh. Alah, bapak duri. Mata gantung pun duri yo. 1, 2, 3. Kecil je. Wow.
Kecil je. Alamak. Kerapu. Gelama. Macam kerapu badan dia. First time aku dapat. Macam dulu tadi. Oh ya. Yeah. Dalam banyak-banyak spesies gelama, ini gelama yang paling sedap. Gelama batu guys. Baru-baru mantap. Ya, Tanjung apa kenal? Mia Tanjung Harapan. Makan dulu kan. Pukul berapa? 3 dah. Nasi ganda. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Bagi abang. Aduh lutut. Lutut dah, lambat. Ada. Pam. Pagi ni. Pam. Ali jangan Ali. Kosong. Saya nak main. Bagi. Kasut. Bagi. Kasutnya. Bismillah. Sama. Bismillah. Bismillah. Weh, tali kecil. Layan je. Oh, tu. Labi. Aduh. Fail lah Ali fail. Labi. Tadi nampak. Tadi naik ni. Ui, berat tu. Memang berat. Macam mana nak angkat? Labi. Atau dia depan. Ingat pari lah Labi. Itu lah. Betul-betul rezeki tengah makan ni. Dia bekap. Tali dah kecil takut dia tong. Putus. Tali halus. Tali 13. Tali 13. 13 mana boleh main sini. Li. Gila, umpan apa? Tak, ikan tu. Ikan Labi-labi cancel. Sebabkan labi, kamu makan lah. Ingat pari tu. Patutlah dia punya tarik macam tak ada je. Lama pusing, memang melekat. Dia boleh buka tu. Jadi batu ni melekat lah. Anyut juga. Ya. Slow lah, dia slow. Kamu tengok ni pattern Kuantan buat macam ni. Kuantan tak ada ori model ni. Kita tengok set yang paling sultan sekali. Warna hijau. Uish. Ni real apa ni? Lain macam ni. Puli metal. Berapa batu? 15. Mampu. Oh, 15. Pegang. Oh, ingat je. Okey ya. Macam laut dalam Ni barang dua alam. Ni boleh. Sedap. 35 kg tu. Saya tak pernah nampak lah model ni. Try balik lah. Tangan kiri je. Wow. Berat. Berat batu. Terlepas. Berat kan? Batu berat. Jadi. Weh. Ui, ikan. Woi. Depan mana? Tepi. Kasar. Jangan labi Ada. Main belakang di tepi. Tepi. Oh, tengku memang on. Tengku sampai saya strike besar. Mana? Atas bawah? Atas Atas. Sikit. Dari main. Apa? Itulah. Betul. Betul bang. Okey, ngam. Okey, cantik. Ayang je. Dia tak lawan. Tak, saya takut sangkut dua ni. Tak lawan pun. Aduh. Kata labi. Ya tu, dia tak lawan. Ikan. Bagi bawah. Oh. Oi. Bagi bawah. Turun. Mana turun boleh? Tinggi man. Kasihan kalau labi. Oi. Jangan labi. Aku rasa macam pari. Tak tahu. Macam pari. Penat berlari. Oi. Ni okey? Aku takut putus. Weh,
Woi. Tak ada. Wih, kasar. Dia buka. Dia buka. Dah buka bang. Aduh. Putus. Aduh. Anjing. Game on. Hehe. Guru saya. Dah lain dah muka. Misal. Misal. Itu tak ada. Apa misal? Ikan paling berat. Ikan paling berat dapat cap dengan reel lah. Ada yang nombor 1 saja. Okey. Kita tengok ikan siapa yang paling berat. Basah lagi ikan ni. Ambil ikan pun balik. Ikan tu betul. Nak timbang ke? Ayo. Main-main. Oh, tak ada lagi ranking. Kosong. terbanyak ke? Ranking kosong. Main kosong ke apa? Ikan tak ada makan lah sekarang. Tadi ada bau minyak kan. Kuat kan. Sampai pening kau kan. Kau nak muntah kan. Minyak tadi. Bau memang betul-betul bau minyak lah dekat laut ni. Dia tunggu minyak tu keluar dulu. Baru ada ikan lah kot. Memang tak ada ni. Berapa banyak joran ni. Satu pun tak ada ketuk. Ikan pertama. Ikan pertama. Duri pusing. Bismillah. Oh wah. 85 gram. Okey. Ranking pertama 85 gram. Kalau ni dah nombor 1 aku berhenti lah. Malam sudah menjelma. Kita kena pakai lampu guys. Ni kalau ada ketuk. Titit. Mantap. Sama saiz kan? Adakah 85 gram tu? 80 gram. Tak boleh potong 85 gram lagi. Okey, belum boleh potong lagi ranking pertama guys. Okey, ada maghrib. Solat dulu, solat. Masih tak potong. Kita potong masih kekal. 80 gram tu. Okey 80. Belum Tengok potong. lepas maghrib lepas ya. Lepas maghrib. Banyak oh. Nani? 2 ekor Oh, tukar. Sana tukar. Ikan sudah turun. Wah, boleh buka. Buka ni atas ni. Buka dah tiap ni. Dah buka dah. Ni ranking yang ni. Pasal ni. Kejap. 100. Air perik sangat ni. Air perik. Syafiq. Okey, Syafiq 180 gram. Ranking pertama. 180 ranking. Oh, strike. Woo! Cantik. Gerut. Hafai sekali bang. Anjing. Umpan apa bang? Udang. Tempat pipi lah. Tempat pipi. Okey, mari kita timbang. Mantap lah. 875 gram. Juara. Ranking. Abalan 875 gram. Milik penganjur. Oh, tidak. Padu mantap. Baru mantap. 875. Potong terus tu. Baru naik, terus naik. Gasar. Lagi pun. Wow. Anjing. Wow, gila lah. Anjing. Padu mantap. Oh, gasar. Mantap lah, brother. Oh, ini adakah dia boleh mengalahkan 875? Berapa berat? Okey, lain. Ni saya sekolah ni. Mata sakit. Ambil bawah. Woo! Kilo 210 gram. Tahniah. Padu mantap. Kemon lah, bukan ikan kolam. Ini bukan ikan kolam. Ini tak main ikan kolam, guys. Ikan buta. Macam Lili siapa? Sekarang ni ranking pertama Abang Bob. Sekilo 210 gram. MJ guys. No. Wah, cakap macam ni. Cakap mati. Mantap Abang Bob. Macam tu je dia buat. Dapat MJ guys. 1 minit lagi kita akan tamatkan kita punya game Juara di tajuk api kita jatuh kepada Abang Bob. MJ sekilo 200. Jadi terimalah cap padu-padu mantap dengan reel. Winner.
Morning. Hey. Sekarang pukul 8 lah. Ali tak bangun Ali. Ali. Oi. Oi, dia. Wah. Berdingit tu. Nelayan gerak. Kita akan try lagi sekali ya. Menggunakan rod Carbonite tu. Dia dah try kak bunyi tu. Mantap. Ada tukar, baby tukar. Yang peliknya pagi semalam tu makan perambut gantung tu. Oh, saya pakai perambut gantung. Gagang mak tu. Itu saya pelik tu. Makan tak ada ke? Ya. Ikan kecil ni. Oh, ada. Ada. That's right. Ikan peri kecil je. Duri. Oh, pai duri. Janji lantai. Lesen pertama duri guys. Lepaskan. Ada ikan Ada. Oh, bau. Bapak bau. Wah. Bapak bau. Kena kat Izam lah tu. Kena kat Islam. Ah. Tak ada. Caci kan dia ikut dia caci. Caci. Duri ke apa? Duri. Duri guys. Menduri kita ni. Okey. Dah, bapak bau. Ngapik mulut ikan dia rembang. Kena molek cabut gigi tinggal gigi je. Apa? Apa tu? Anak kerapu. Baby kerapu. Anak kerapu. Ada kerapu. Saya nak buat macam ni kat depan bot. Bok langsung tak dapat bok. Bisa bok. Kena. That's right. Duri saja. Kan duri. Duri man. Right geng. Glamour. Glamour guys. Besar. Belauk. Glamour papan guys. Kan dalam. Bajingan Oh, ada ikan. Berada ada ikan. Bajingan guys. Ui. Okey. Mantap Li. Akhirnya ada juga ikan yang best. Guys, ribut padu. Oh. Ribut guys. Weh, rod. Okey, lagi terima kasih Fighter never surrender. Nampaknya pari yang semalam putus tu tinggal kenangan sajalah. Hujan pun dah stop. Jadi ayo kita. Aku nak mandi. Hujan sudah berhenti. Apa baru lagi mau lari. Tak ada baju dah. Lagi basah bisa. Ayo kita. Zas. Dia macam tengah kat. Rasa sampah. Tak. Tapi dia ketuk dia duk dah. Kayu tadi. Nak Mangler. Putus. Tu saya. Itu atas sekali. Dah like ke belum? Dah follow. Akak dah follow saya. Putus. Sayang. Ikan. Jom kata nasib baik tak tertemu. Tentu je. Dia suruh buat lagi. Okey lah. 9.30. 9.30 kemas-kemas. 10 kita caw. Ada. Dia buat depan. Duri Aduh geng. Duri guys. Tak lawan tu. Itu apa? Tangkut je. Tarik. Lepas. Ikan tu lekat sampah tadi. Kena kau. Oi, ikan apa? MJ. Senang kan? Duri guys. Pendelam ke? Apa-apalah. Mana? Ada. Ada. Oh.
Laju. Itu bahaya. Kita ada batu. Ada batu. Laju. Ui, berat. Tadi saya ada ikan padu mantap. Ah tu. Oh, senangin. Duri besar. Duri. Weh. Balik tu. Jauh-jauh kak. Yang ni saya nak. Pasal saya balik saya nak. Ah. Boleh je. Nak pergi kucing. Oi, janganlah duri, senangnya lah. Strike. Duri lagi ah. Pam. Pari. Laju li. Arah. Pari. Tengok. Duri besar duri li. Patutlah. Wujud Ini kalau buat asam pedas tu. Pari. Oh, ikan yang lain daripada yang lain. Oh, pari, anak pari. Kecilnya. Oh, bau beranak. Okey, freestyle. Alright geng, tamatlah sudah saya punya trip di Tanjung Api. Dan terima kasih kepada Abang Nizam kita. Ini ketua kampung Mantap, padu mantap. Bye. Okey bang. Tamatlah sudah alkisah kami. So saya nak buka kemas dan pulang ke tanah air iaitu Kuala Lumpur. Jadi next trip aku akan plan lagi datang sini. Ini dah kena karan geng.